nanti kita berpisah, jangan kau lupakan kenangan yang indah, kisah kita. Jika memang kata tercipta untuk ku miliki, cobalah mengerti yang terjadi. Saya dilahirkan pada 22 Ogos 1966. Jadi sekarang ni 2025, umur dah 59 tahun, nak masuk angka 6, dah 60 tahun. Tempat lahir Malim Nawa, Perak. Anak bongsu dari 5 orang adik-beradik. Pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Malim Nawa. Pada tahun 1979, menyambung pelajaran di peringkat menengah di SMK Malim Nawa juga. Tak pergi ke tempat lain, tetap Malim Nawa di hati. Sehinggalah ke tingkatan 5. Kemudian waktu tingkatan 6, sambung pelajaran di sekolah menengah Sri Kampa. Barulah jauh sikit dari rumah. Mendirikan rumah tangga pada 30 Mei 1992. Dikurniakan 6 orang cahaya mata, 5 lelaki, seorang perempuan. Alhamdulillah 4 orang dah bekerja dan seorang masih lagi belajar A-level di IIUM Gombak. Sekarang ni dah ada 2 orang cucu, 2 lelaki. Cita-cita awal, cita-cita asal selepas STPM, konon nak melanjutkan pelajaran di peringkat universiti dalam bidang ekonomi. Waktu tingkatan 6, minat sangat-sangat dalam subjek ekonomi. Namun direzekikan pula kerjaya dalam bidang perguruan. Maka pada 1987 mula mengikuti latihan asas perguruan di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Pada 4 Disember 1989 mula mengajar di Sekolah Kebangsaan Datuk Yahya Suban, Cenderum Balai, Teluk Intan, Perak. Pindah ke SK Rantau Panjang, Pasir Mas, Kelantan. Mula dari 1 September 1992 hingga 15 Mei 1998. Seterusnya lapor diri di SK Sepang Road, iaitu sekarang SK Ahmad Manaf, pada 15 Jun 1998 sehinggalah ke hari ini 28 Februari 2025. Saya mengajar di SK Kompleks KLIA, iaitu lebih kurang 27 tahun. Bulan kenangan manis sepanjang keadaan mengajar di SK Kompleks KLIA sangat banyak. Pahitnya sikit saja. Jadi kenangan yang kira terpaling manis ialah bila ramai murid yang dapat A sewaktu keluar keputusan UPSR, iaitu A dalam subjek matematik. Pernah SK Kompleks KLIA 100% calon UPSR lulus dalam mata pelajaran matematik. Seronoknya waktu tu, tapi tak ada lupa dah tahun berapa. Ketua panitia waktu tu, ketua panitia matematiknya ialah Cikgu Suhaila, Pak Suhaila. Buat rakan-rakan guru, jangan lupa ya, sekiranya nak buat majlis kahwin untuk anak, jangan lupa jemput Kak Dah. Dan yang paling utama, doakan Kak Dah sentiasa sihat. Buat anak murid yang disayangi, belajar bersungguh-sungguh, fokus, dengar cakap cikgu, jadilah murid yang berakhlak mulia. Doakan cikgu sentiasa sihat juga. Sayang semua.
akan temukan kekasih sejati yang kan menyayangi lebih dariku. Bila mungkin memang tak bisa menyatukan perbedaan kita dan tetap bertahan di tengah kepedihan. Jadikan ini perpisahan yang termanis, yang indah dalam hidupmu sepanjang waktu. Semua berakhir tanpa dendam dalam hati. Maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Uhibbuki ya man ilaiha ahdi kalimati atal fi umriha ya rabbal alamin. Law jumi'at ayyam umri min farhin ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا إليك. Pucuk pau di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Biarpun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati jangan.